Assalamualaikum. Salam, ya. Kak, nasi kerabu satu. Ada, boleh? Tapi saya pakai talam. Boleh? Okey, boleh. Oh, ni nasi dia. Warna biru nasi kerabu. Ya, nasi kerabu warna biru ada, warna kuning pun ada. Oh, Tapi boleh pilih kita- warna Kita warna biru je. Okey. Macam biasa letak bahan-bahan dia, Kak. So, ni kita punya sambal ikan. Sambal ikan. Ya, lepas tu kita letak ulam tau. Ulam. Ulam kita ni yang specialnya, kita tak pakai kubis. Kita ada daun serai kayu. Sangat susah nak jumpa nasi kerabu yang letak daun serai kayu. Faham? Sebab dia susah nak dapat. Itu apa tu? Kobe. Kobis. Kobis pula. Toge. Toge. Saya pun ni juga. Tu letak apa tu? Okey, limau. Limau lagi. Kalau nak extra boleh minta extra, kita tak charge. Budu? Budu, betul. Makan budu ke? Nak try? Okey, budu. Budu? Budu ni kita masak tau. Oh, budu masak je, Kak. So kita ni nasi kerabu tumis. Ni tumis kita sangat pekai sebab kita masak ni 12 jam tau atas dapur. 12 jam Kak masak. Yang ni? Pedas boleh? Boleh. Okey, saya tak tepi So Lauk. saya letak kambing okey tak? Kambing boleh? Kambing makan Kambing bakar, Kak. Okey, betul. Kambing bakar. Oh, Dia rasa sedapnya. manis-manis. Manis-manis Yang ni apa daging pula? bakar makan? Makan? Okey, ni daging ni kita pakai tenderloin tau. Tenderloin Ya, dia lembut. InsyaAllah sangat lembut. Nak tak sabar Okey. nak makan. Ayam bakar boleh? Boleh? Bahagian mana? Mana-mana je? Mana-mana boleh, Kak. Okey, saya bagi peha lah. Apa ke? Favorite saya upi pin. Okey. Lepas tu apa lagi? ni paling special. Ni kita punya lemak bakar. Lemak bakar, guys. Yes, nampak tak? Berkilat sangat penuh. juicy. Juicy. Ya. Sedapnya. Lepas tu solok makan? Solok. Nak try lah. Saya first time nak makan solok ni. Okey, ni solok kita. Solok lada kita sangat besar dan gemuk. Oh, sedapnya. Ya, lepas tu Ada bawel? Ada, jeruk bawel. Bawel jeruk. Okey, satu boleh? Satu boleh. Okey, satu saya letak sini. Bawel jeruk satu. Telur masin tak? Makan? Okey, telur masin. Telur masin satu. Okey. Daging belengas boleh. Daging belengas ni kita punya best seller. Memang makan dengan nasi kerabu. Best seller daging belengas. Yes. Saya letak tepi dah tak muat dah. Penuh dah. Dah penuh Okey, dah. last Masya kali Allah. kita bagi keropok. So dah siap, so kita letak keropok. Last kali letak keropok lah. Keropok kena ada. Akak bagi je kan ni keropok. Ya, betul. Okey, tak mana tak sini. Letak je Kak keropok, Okey, keropok dah ikan. siap. So ada lauk best seller lah. Ada lemak bakar, daging bakar, kambing bakar, ayam bakar, solok lada. Macam-macam ada. Ya, macam Sikandar dah.